benda ni, Q4 kat dalam ni. Ternyata customer ni dah kena tipu. Sebenarnya customer ni, dia WhatsApp saya, dia nak tukar lens kat sini. Bila dia bagi gambar kat saya ada screenshot ni. Nanti editor tolong screenshot. So saya tengok kat situ, first dia punya crack tu ada beza dengan crack kalau yang phone yang original, lens original. Lepas tu saya tengok dekat bahagian, kalau korang tengok kat bahagian sini, dia lain tau daripada yang original ni. Dia susah sikit korang nak detect. Saya suruh customer tu bawa datang. Ternyata lah customer tu beli ori SIM dan dia kena tipu. So mana yang nak beli ori SIM tu kena jaga-jaga. Kita bila customer tu bawa datang kat kita orang check. First kali kita dah dapat tahu dah. Kat sini korang tengok butang ni dengan body ni dah lain tau. Korang tengok yang ni yang original punya, luar dalam original. So kalau korang tengok, saya tunjuk, dia ada slight colour lain. Lepas tu dia punya tempat SIM card ni pun ke dalam sikit. Set phone ni, ni korang tengok ni, back glass dah pernah tukar, body pernah tukar, bateri dah pernah buka. Pekedai-pekedai kat luar sana, korang dah jual phone dah lama, takkan korang tak boleh tahu model ni dah tukar back glass ke apa. Bila korang ambil daripada supplier tu, korang kena jujur lah dengan customer kan. Customer tak pandai nak check benda-benda details ni. Kita sebagai penjual, kita kena jujur, bang yang ni dah pernah tukar back glass, so harga dia murah sikit. Korang boleh tengok kat sini, kan buruk dalam ni. Kenapalah seller sanggup jual kat customer macam ni tanpa bagi tahu. Korang tengok dia punya ni, hitam-hitam ni, semua dah pernah buka dah semua ni. Lepas tu ni bateri pernah buka, body pernah tukar. Lepas tu ada chop lagi, ada ni lagi. Korang tengok kalau back glass ori, yang ni back glass ori yang dah pecah, charging ni kan cantik je, ada perbezaan tau. So mana yang duk cari ori SIM lah, LS set tu, semua tu berjaga-jaga. Zaman sekarang ni korang kena pilih kedai yang jujur, bukan setakat harga je. Sebab kualiti tak boleh murah, murah tak boleh kualiti. Saya tunjuk lagi korang, bila korang beli yang macam ni, unit-unit dah pernah buka, dah pernah repair, macam King cakap dah biasa repair, so kekurangan dia satu, korang beli back glass tak original, jatuh sikit dah pecah, korang keluar duit lagi. Nombor dua, sebab dia dah pernah repair, water resistance tak ada, kena hujan sikit masuk air dah dalam. Itu kekurangannya. Saya paling senang selalu kalau customer saya bagi tips senang je. Korang tak pelik ke kalau iPhone 16 ke atas bateri mesti tak boleh 100? Sebab apa? Sebab 16 ke atas punya bateri dah tak boleh nak pump. So korang pergi kedai tu, kalau model 15 ke bawah semua bateri 100%, maksudnya dia ambil supplier yang ambil stok daripada China lah. So itu korang punya salah satu tip yang saya boleh bagi kat korang. Betul, saya ada lagi nak bagi rahsia-rahsia dalam phone ni. Rahsia dia dekat bawah ni. Tapi tengoklah, kalau banyak orang tengok video ni, saya akan buat part 2.